Artikel yang dikaji oleh kumpulan kami bertajuk Pembentukan Karakter Guru dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia yang ditulis oleh Sheikh Ismail Sheikh Mustafa dan rakan-rakan penyelidiknya yang lain. Kajian ini diterbitkan dalam Jurnal Tempawan pada tahun 2024. Fokus utama artikel ini adalah untuk meninjau bagaimana pembentukan karakter guru dapat diterapkan dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Artikel ini juga sangat menekankan bahawa IPJM memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha membentuk karakter pelajar guru melalui pelbagai program latihan profesional, aktiviti kurikulum dan pengalaman praktikum. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik yang melibatkan sebanyak 201 orang pelajar daripada dua kumpulan iaitu PISMP ambilan Jun 2022 hingga 2027 dan PPISMP ambilan Jun 2023 dan 2028. Baiklah, saya akan terangkan artikel ini dari segi keutuhan semetik. Keutuhan semetik bermaksud kesatuan makna dan idea dalam sesuatu teks atau wacana. Dalam konteks artikel ini, keutuhan semetik merujuk kepada keselarasan maksud antara ayat, perenggan dan bahagian artikel secara keseluruhan. Penulis mengekalkan makna utama iaitu pembentukan karakter guru dalam kalangan pelajar IPJM dari awal hingga akhir artikel. Setiap bahagian seperti pengenalan, penyataan masalah, objektif, metodologi, dapatan dan rumusan saling berkait dan menyokong satu makna yang sama iaitu kepentingan melahirkan guru yang berkarakter unggul serta berintegriti tinggi. Tidak terdapat pencanggahan makna antara bahagian. Malah, setiap bahagian menjelaskan aspek tertentu yang menyumbang kepada makna utama kajian. Contohnya, dalam bahagian pengenalan, penulis menegaskan bahawa karakter guru menjadi lambang profesionalisme. Dalam bahagian rumusan pula, penulis menekankan bahawa pembentukan karakter guru harus diteruskan dalam latihan IPJ. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keutuhan leksikal iaitu salah satu aspek penting dalam penulisan dan juga analisis wacana. Baiklah, pertama sekali, mari kita fahami maksud keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal bermaksud penggunaan perkataan, istilah dan rujukan yang konsisten serta saling berkait antara satu sama lain dalam sesuatu teks bagi mengekalkan kesinambungan makna. Dengan kata lain, ia membantu memastikan mesej yang ingin disampaikan dalam teks tidak terputus dan mudah difahami oleh pembaca. Sebagai contoh, dalam artikel yang dikaji, penulis menggunakan pengulangan beberapa perkataan utama atau kata kunci seperti karakter guru, integriti profesionalisme, jati diri, nilai kendiri dan kemahiran komunikasi. Pengulangan ini bukan sekadar untuk mengisi teks tetapi sebenarnya membantu pembaca mengenal pasti fokus utama kajian iaitu berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan nilai dalam profesion keguruan. Selain pengulangan kata kunci, penulis juga menggunakan sinonim bagi mengelakkan pengulangan yang berlebihan. Contohnya, perkataan pelajar digantikan dengan IPG, guru pelatih dan bakal guru. Walaupun perkataan-perkataan ini berbeza dari segi bentuk, namun maknanya masih merujuk kepada kumpulan yang sama. Penggunaan sinonim ini membantu menjadikan teks lebih menarik, tidak membosankan dan pada masa yang sama mengekalkan maksud asal yang ingin disampaikan. Seterusnya, aspek kata ganti nama juga memainkan peranan penting dalam keutuhan leksikal.
Kata ganti nama seperti mereka, pelajar ini atau guru tersebut digunakan untuk menggantikan kata nama asal. Misalnya, apabila penulis telah memperkenalkan watak atau kumpulan tertentu, penggunaan kata ganti nama selepas itu membantu mengekalkan kesinambungan ayat tersebut tanpa perlu mengulang kata asal. Hal ini menjadikan penulisan lebih lancar dan mudah difahami. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa keutuhan leksikal amat penting dalam penulisan akademik maupun bukan akademik. Ia membantu mengekalkan fokus teks, mengelakkan kekeliruan serta memastikan pembaca dapat mengikuti idea yang disampaikan secara berterusan. Selain itu, keutuhan leksikal juga menunjukkan tahap kemahiran bahasa seseorang penulis kerana ia melibatkan pemilihan perkataan yang tepat, penggunaan sinonim yang sesuai dan pengulangan kata kunci secara berstrategi. Sebagai kesimpulan, keutuhan leksikal bukan sahaja mengekalkan kesinambungan makna dalam teks, tetapi juga mencerminkan kejelasan idea dan profesionalisme dalam penulisan. Oleh itu, sebagai pelajar, kita perlu memberi perhatian terhadap aspek ini dalam setiap tugasan atau penulisan ilmiah yang dihasilkan supaya mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang keutuhan gramatikal dalam penulisan. Keutuhan gramatikal merujuk kepada kesempurnaan dari segi struktur tata bahasa, susunan ayat serta hubungan gramatikal antara perkataan dan frasa dalam sesuatu teks. Dalam erti kata yang lebih mudah, keutuhan gramatikal memastikan ayat kita tersusun, jelas dan boleh difahami tanpa menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Penulisan yang bagus bukan sahaja bergantung kepada idea yang menarik, tetapi juga bergantung kepada cara idea itu disampaikan melalui ayat yang kemas dan tepat. Dalam penulisan, kita mesti menghasilkan ayat yang lengkap dan gramatis. Ayat lengkap yang bermaksud ayat tersebut mempunyai subjek, predikat dan kadang-kadang disertai juga dengan keterangan tambahan supaya maklumat menjadi lebih padat. Jika ayat tidak lengkap atau tidak disusun dengan betul, pembaca mungkin tersalah tafsir maklumat atau hilang fokus. Penulisan yang mempunyai struktur bahasa yang baik juga menjadikan pembaca yakin terhadap kredibiliti penulis. Sebaliknya, jika ayat tunggang langgang dan tidak difahami, pembaca akan menganggap penulisan itu lemah walaupun idea sebenarnya bagus. Dalam artikel yang dikaji, penulis menggunakan struktur ayat yang kemas dan lengkap. Ayat-ayatnya tersusun secara teratur dan jelas menyebabkan keseluruhan artikel mudah untuk difahami. Salah satu cara yang menunjukkan keutuhan gramatikal dalam artikel tersebut ialah penggunaan kata hubung. Penulis menggunakan kata hubung seperti oleh itu, seterusnya, justeru, selain itu, di samping itu dan akhirnya. Kata-kata ini digunakan bagi menghubungkan ayat atau perenggan supaya aliran wacana tidak terputus. Dalam penulisan akademik, penggunaan kata hubung sangat penting kerana ia memandu pembaca dari satu idea kepada idea yang seterusnya tanpa rasa janggal atau keliru. Sebagai contoh, terdapat satu ayat dalam artikel itu yang berbunyi, kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan instrumen soal selidik sebagai rujukan utama. Ayat ini menunjukkan keutuhan gramatikal kerana ia lengkap dan mudah untuk difahami. Ayat tersebut mempunyai subjek atau kajian iaitu kajian ini. Predikat iaitu menggunakan kaedah tinjauan dan keterangan tambahan iaitu dengan instrumen soal selidik sebagai rujukan utama.
Jika ayat itu dipendekkan secara tidak tepat, contohnya dengan hanya menggunakan kaedah tinjauan sebagai rujukan, pembaca akan tertanya-tanya, siapa yang menggunakan kaedah tinjauan? Ayat itu seperti tidak mempunyai subjek dan dianggap tidak lengkap. Tanpa keutuhan gramatikal, beberapa masalah akan timbul dalam sesebuah wacana. Pembaca mungkin sukar memahami maksud penulis, maklumat boleh disalah tafsir dan teks menjadi tidak menarik untuk dibaca. Malah, penulisan yang tidak bergramatis boleh menjejaskan kredibiliti penulis, terutamanya dalam penulisan akademik seperti tesis, laporan kajian dan jurnal ilmiah. Walaupun idea yang dibawa sangat menarik, tata bahasa yang lemah tetap menyebabkan penulisan dianggap kurang berkualiti. Sebaliknya, apabila sesebuah artikel menepati keutuhan gramatikal, pembaca dapat mengikuti isi dengan lancar. Ayat yang tersusun memberikan gambaran yang sistematik dan menunjukkan penulis memahami apa yang ingin disampaikan. Kejelasan bahasa membantu pembaca untuk mendapatkan maklumat dengan tepat tanpa memerlukan mereka untuk membaca ayat berkali-kali untuk memberi maksud. Oleh itu, keutuhan gramatikal bukan sekadar hiasan bahasa tetapi merupakan asas bagi penyampaian ilmu yang lebih berkesan. Dalam konteks pembelajaran hari ini, kita juga perlu menitik beratkan keutuhan gramatikal dalam tugasan seperti karangan, laporan dan pembentangan bertulis. Pelajar sering memberi perhatian kepada isi tetapi mengabaikan struktur bahasa. Hakikatnya, isi dan bahasalah yang bekerjasama untuk menyampaikan mesej. Tata bahasa yang betul menjadikan idea lebih meyakinkan dan manakala susunan ayat yang jelas membantu teks terbaca dengan secara lebih profesional. Kesimpulannya, keutuhan gramatikal memainkan peranan yang amat penting dalam menghasilkan penulisan yang berkualiti. Ia memastikan ayat teratur, jelas dan mudah untuk difahami. Penggunaan struktur ayat yang lengkap serta penggunaan kata hubung merupakan antara aspek yang membentuk keutuhan gramatikal. Dengan adanya keutuhan ini, wacana yang dihasilkan menjadi lancar, kemas dan berkesan. Justru itu, sebagai penulis dan pelajar, kita harus sentiasa peka dan memastikan setiap penulisan kita mempunyai keutuhan gramatikal agar mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dengan tepat oleh pembaca. Baiklah, saya akan terangkan artikel ini dari segi keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada kejelasan bunyi, sebutan dan intonasi dalam pertuturan dan pembentangan yang berpandukan teks bertulis. Apabila membentangkan artikel ini, penutur perlu menekankan sebutan perkataan penting seperti karakter, integriti, profession, jati diri, nilai dan guru pelatih dengan sebutan yang jelas dan tepat. Intonasi suara perlu disesuaikan dengan maksud ayat. Misalnya, ketika menjelaskan dapatan kajian yang penting, suara perlu ditekankan sedikit bagi menarik perhatian pendengar. Sebutan yang betul menunjukkan kesopanan dan profesional seorang bakal guru. Jadi, keutuhan fonologi penting supaya mesej dalam pembentangan dapat disampaikan dengan jelas, tepat dan meyakinkan sesuai dengan peranan bakal pendidik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penanda kronologi. Penanda kronologi iaitu salah satu elemen penting dalam penulisan untuk memastikan susunan teks lebih teratur dan mudah difahami. Baiklah, terlebih dahulu, apakah maksud penanda kronologi? Penanda kronologi ialah kata atau frasa yang menunjukkan urutan masa, peristiwa
atau langkah-langkah yang berlaku secara berturutan. Dalam erti kata lain, ia membantu kita memahami bila sesuatu peristiwa berlaku dan bagaimana sesuatu perkara berkembang dari satu langkah ke langkah yang seterusnya. Dalam artikel yang dikaji, penulis menggunakan struktur kronologi untuk menyusun isi atau maklumat secara sistematik. Susunannya bermula daripada pengenalan, kemudian diikuti dengan pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan, perbincangan dan akhirnya rumusan. Susunan seperti ini membantu pembaca mengikuti perjalanan kajian dengan lebih mudah dari permulaan hingga ke kesimpulan akhir. Selain itu, penanda kronologi juga dapat dikenal pasti melalui penggunaan frasa tertentu seperti seterusnya, selepas itu, kemudian dan akhirnya. Frasa-frasa ini digunakan untuk menunjukkan kesinambungan masa dan urutan dalam penulisan. Sebagai contoh, apabila penulis menggunakan perkataan seterusnya, ia menandakan bahawa peristiwa atau tindakan yang berlaku selepas itu berkaitan dengan langkah sebelumnya. Hal ini dapat membantu pembaca memahami peralihan masa atau urutan dalam sesuatu teks tanpa berasa keliru. Sebagai contoh, dalam artikel yang dianalisis seperti ayat yang berbunyi, seterusnya kajian ini dilaksanakan untuk meninjau sejauh mana pelbagai aktiviti di IPG berjaya membentuk karakter guru. Dalam ayat ini, perkataan seterusnya digunakan untuk menunjukkan kesinambungan masa dan tindakan selepas langkah sebelumnya. Ini bermaksud kajian diteruskan ke fasa yang berikutnya setelah langkah awal selesai. Struktur kronologi ini sangat penting kerana ia memudahkan pembaca memahami perjalanan kajian serta perkembangan idea penulis dari mula hingga akhir. Tanpa penanda kronologi, teks mungkin kelihatan tidak teratur dan sukar diikuti, terutamanya dalam penulisan akademik seperti laporan penyelidikan, esei atau artikel ilmiah. Tambahan pula, penggunaan penanda kronologi juga menunjukkan tahap kemahiran penulis dalam menyusun hujah dan mengatur isi dengan terancang. Ia menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja memahami isi kajian tetapi juga tahu cara menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan mengikut susunan masa yang logik. Kesimpulannya, penanda kronologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan teks tersusun, idea disampaikan secara berurutan dan pembaca dapat mengikuti jalan cerita atau perkembangan kajian dengan mudah. Oleh itu, dalam setiap penulisan, kita perlu memberi perhatian kepada penggunaan penanda kronologi agar hasil penulisan lebih kemas, jelas dan mempunyai aliran idea yang mantap. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang penanda organisasi dalam sesebuah penulisan. Penanda organisasi merujuk kepada bahagian, tajuk kecil atau frasa perhubung yang menunjukkan struktur dan susunan isi dalam sesuatu teks. Dalam bahasa yang mudah, penanda organisasi ialah elemen yang membantu pembaca memahami perjalanan isi daripada awal hingga akhir sesuatu penulisan. Jika keutuhan gramatikal memastikan ayat jelas, penanda organisasi pula memastikan keseluruhan teks tersusun dengan teratur. Dalam artikel yang dikaji, penulis menggunakan penanda organisasi yang sistematik. Teks tersebut dibahagikan kepada beberapa bahagian utama yang saling berkaitan dan tidak bertindih. Setiap bahagian mempunyai tajuk khusus yang berfungsi sebagai panduan kepada pembaca untuk mengetahui kedudukan maklumat dan memahami hala tuju teks. Antaranya termasuk bahagian pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi, analisis data, perbincangan dapatan kajian, rumusan dan cadangan serta rujukan. Susunan ini bukan sahaja membantu pembaca, malah menunjukkan ciri penulisan ilmiah yang teratur dan berkualiti.
Dalam bahagian pengenalan, penulis menerangkan topik kajian yang jelas supaya pembaca memahami isu yang ingin dibincangkan. Selepas itu, penulis menampilkan pernyataan masalah bagi menjelaskan punca kajian dijalankan dan mengapa isu tersebut penting untuk diteliti. Kemudian, objektif kajian dinyatakan bagi menunjukkan tujuan utama penyelidikan. Tanpa penanda organisasi seperti ini, pembaca mungkin kurang jelas tentang fokus kajian atau hala tuju sesuatu tulisan. Seterusnya, terdapat bahagian metodologi yang menerangkan kaedah kajian, sampel atau responden serta teknik pengumpulan data. Apabila metodologi diterangkan dengan jelas, melalui tajuk yang khusus, pembaca dapat memahami bagaimana data diperoleh dan sejauh mana ketepatan kajian tersebut. Selepas itu, penulis memaparkan analisis data di mana dapatan kajian dihuraikan berdasarkan bukti dan fakta. Ini diikuti oleh bahagian perbincangan dapatan kajian yang menjelaskan maksud dan implikasi penemuan tersebut. Pada bahagian akhir, penulis menyediakan rumusan dan cadangan untuk menunjukkan kesimpulan keseluruhan kajian serta cadangan penambahbaikan atau langkah yang seterusnya. Akhir sekali, rujukan disertakan bagi menunjukkan sumber yang digunakan. Kehadiran bahagian ini menjadikan artikel tersebut lebih lengkap, sahih dan lebih dipercayai. Tanpa penanda organisasi, teks akan kelihatan berselerak. Pembaca mungkin sukar untuk mencari maklumat tertentu dan tidak tahu bagaimana bahagian-bahagian mana yang mengandungi data, metodologi dan rumusan. Penanda organisasi berfungsi sebagai seperti peta yang memberi arah. Ia memudahkan pembaca untuk menelusuri isi dan membuat kerujukan pada bahagian tertentu tanpa perlu membaca keseluruhan artikel semula. Selain itu, kehadiran penanda organisasi ini juga menunjukkan penulis memahami cara penulisan ilmiah yang baik. Struktur atau bentuk tajuk kecil ini membezakan penulisan akademik dengan penulisan biasa. Dalam dunia pendidikan dan penyelidikan, penanda organisasi ialah ciri penting yang membuktikan bahawa penulis mengutamakan ketepatan, keteraturan dan kejelasan penyampaian. Pembaca bukan hanya mencari maklumat tetapi juga ingin melihat bagaimana maklumat itu disusun secara logik. Kesimpulannya, penanda organisasi ini memainkan peranan yang amat penting dalam menghasilkan tulisan yang tersusun dan mudah untuk difahami. Ia membantu pembaca meneliti isi satu persatu dengan jelas dan memudahkan proses rujukan pada mana-mana bahagian yang diperlukan. Struktur seperti ini menjadikan sesebuah kajian kelihatan kemas, sistematik dan profesional. Justeru itu, penanda organisasi ini bukan sekadar hiasan dalam teks tetapi merupakan asas yang menggerakkan keseluruhan pembinaan wacana ilmiah. Sekian pembatangan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan terangkan artikel ini dari segi penanda idea. Penanda idea ialah perkataan atau frasa yang menghubungkan antara idea atau hujah dalam teks supaya maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas. Dalam artikel ini, penulis menggunakan banyak idea seperti penanda idea bagi untuk tambahan ayat. Selain itu, di samping itu juga seterusnya. Penanda idea untuk menyatakan sebab dan akibat. Oleh itu, justru, maka, akibatnya. Yang ketiga, penanda idea untuk menyatakan pertentangan. Ialah, namun, sebaliknya, walai bagaimanapun. Penanda idea yang sesuai untuk menyatakan kesimpulan. Kesimpulannya secara keseluruhannya oleh yang demikian. Penggunaan penanda ini membantu pembaca memahami hubungan logik antara hujah dan memudahkan aliran bacaan. Sebagai contoh, justru kajian ini dilaksanakan untuk meninjau sejauh mana kepelbagaian program yang dilaksanakan di IPG berjaya membentuk karakter guru. Kata justru menghubungkan dapatan sebelumnya
dengan tujuan tindakan yang diambil.